Maka cubaan untuk memanipulasi proses tauliah adalah satu bentuk penderhakaan. Saya telah hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tapah hari ini untuk membuat satu laporan polis rasmi berhubung dakwaan penipuan dalam permohonan tauliah mengajar agama oleh calon Perikatan Nasional bagi pilihan raya kecil PRKN 48 Air Kuning. Calon terbabit dipercayai telah memperoleh tauliah daripada Jabatan Mufti Negeri Perak walaupun tidak layak kerana memegang jawatan politik dan kini bertanding dalam pilihan raya. Ini bukan sahaja melanggar peraturan yang sedia ada, malah mengingkari titah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan selaku Ketua Agama Islam di negeri Perak. Perlu ditegaskan, ini bukan isu remeh. Ini isu maruah institusi agama, integriti pentadbiran negeri dan kedaulatan raja berperlembagaan. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Perak juga telah berkali-kali memberi peringatan dan amaran secara terbuka agar institusi agama tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik. Maka cubaan untuk memanipulasi proses tauliah adalah satu bentuk penderhakaan terhadap titah dan amanah yang telah diperkenankan Tuanku. Tindakan ini juga berkemungkinan pemalsuan maklumat ataupun dokumen rasmi yang merupakan satu kesalahan jenayah serius. Justru laporan ini dibuat agar siasatan akan dijalankan secara menyeluruh dan tanpa kompromi demi menjunjung semula keluhuran undang-undang serta titah raja pemerintah. Rakyat Perak berhak mengetahui kebenaran dan kita semua wajib menolak mana-mana individu yang memperalatkan agama untuk meraih kuasa dan sanggup menipu untuk kepentingan diri.